berapa 1km yang Lalamove bayar untuk rate sekarang tahun 2024 ni? Berapakah rate yang Lalamove bayar untuk 1km jarak pagi tahun 2025 ni? Alright, tadi aku dah letakkan pada awal video tadi antara rate Lalamove yang aku start kira 2024, 2025 dan untuk video ni aku nak kirakan rate Lalamove bagi tahun 2026. Berapa anggaran pendapatan bersih kita? Okey, berapa anggaran selepas dah tolak komisen? Adakah rate yang Lalamove offer untuk tahun ni adakah masih sama ataupun meningkat ataupun menurun? So nak tahu berapa rate yang Lalamove bayar bagi setiap kenderaan motosikal sampailah ke lori, kita akan kirakan. Okey, dan aku akan comparekan rate 2024 sampai rate 2026 ni dan korang boleh untuk tengok sendiri. Okey, adakah harga dia semakin menurun ataupun harga dia semakin menaik. So apa pun, jom kita start intro dulu dan korang stay tune sampai habis video ni. Aku akan buka dulu dekat dalam aplikasi Lalamove Customer ni dan aku akan pilih satu tempat pick up dan satu tempat drop off. Okey, dengan menggunakan jarak yang sama ni kita akan kira untuk semua jenis kenderaan daripada motosikal sampailah ke lori. Alright, dekat sini aku dah letakkan tempat pick up dekat Denai Alam dan tempat drop off dekat KLCC dengan jarak sebanyak 29 km. Dengan menggunakan jarak ni, jom kita pergi kira berapa 1km yang korang akan dapat untuk setiap satu kenderaan tu. Sebelum kita nak start mengira ni guys, apa formula yang kita nak gunakan untuk kita nak kirakan jarak dan juga harga untuk setiap 1km ni? Okey, dekat sini aku akan pakai formula ni. Kita akan kira harga, tolak dengan komisen, tolakkan lagi dengan tax, lepas tu dapat dengan jumlah dia tu, barulah kita akan bahagikan dengan jarak. Okey? So, barulah last kali kita akan dapat harga untuk setiap 1km. Dan komisen yang Lalamove ambil dekat sini adalah sebanyak 20%. Dan tax yang Lalamove ambil dekat sini adalah sebanyak 1.5%. Okey? So, ini formula yang kita akan guna pakai. Dan jarak yang aku bagi tahu tadi tu pun, okey, daripada Denai Alam nak kita pergi hantar dekat KLCC adalah sebanyak 29 km. Okey? So, untuk setiap kenderaan semua kita akan tolak Lalamove bagi ni. Harga RM19.40. Harga yang Lalamove bagi untuk setiap 1km bagi motosikal adalah sebanyak 50 sen. Untuk motosikal, Lalamove bagi dengan harga RM16.80. Jadi, 1km bersamaan dengan 45 sen. So, untuk tahun 2026 ni, Lala offer untuk rate bagi motosikal adalah pada harga regular RM15.60. Jadi, 1km untuk rate motosikal bagi tahun ini adalah 40 sen sahaja. Untuk kereta. Okey, dekat dalam apps, Lalamove bagi untuk kereta RM30.80. So, untuk kereta, kita akan dapat RM80 per kilometer. Untuk kereta pula, Lalamove bagi sebanyak harga RM39.40. Jadi, 1km bersamaan dengan harga RM1. Untuk kereta, Lalamove offer pada harga RM32.30. Jadi, rate kereta bagi tahun ini untuk 1km bersamaan dengan 85 sen sahaja. Okey, untuk pick up, Lalamove bagi dekat dalam apps adalah sebanyak RM44.80. So, untuk pick up, rate sekarang adalah sebanyak RM1.20 per kilometer. Untuk 4x4, Lalamove bagi dengan harga RM52.90. Jadi, 1km bersamaan dengan RM1.40. Untuk rate 4x4 bagi tahun ini pula, Lalamove bagi pada harga regular sebanyak RM46.60. So, 1km untuk rate 4x4 tahun ini bersamaan dengan RM1.25 sahaja. Okey, seterusnya kita nak pergi kira untuk van 7 kaki. Okey, untuk van 7 kaki, harga yang Lalamove bagi kasar sebanyak RM66.50. Van 7 kaki 1km adalah sebanyak RM1.80 per kilo. Seterusnya untuk van 7 kaki, Lalamove bagi dengan harga RM100.90. Jadi, 1km bersamaan dengan RM2.70. Next. Untuk rate bagi van 7 kaki bagi tahun ini pula, Lalamove offer pada harga regular sebanyak RM89.80. Jadi, 1km bagi rate van 7 kaki tahun ini adalah sebanyak RM2.40.
40 sen. Seterusnya, van 9 kaki. Okey, untuk van 9 kaki, harga yang Lalamove bagi adalah sebanyak RM96.20. Untuk van, 1 kilometer adalah sebanyak RM2.60. Next, kita nak kirakan untuk van 9 kaki. Lalamove bagi harga sebanyak RM98.30. Jadi, 1 kilometer bersamaan dengan RM2.60. Bagi rate untuk van 9 kaki pula, okey, Lalamove offer pada harga regular sebanyak RM98.80. Jadi, 1 kilometer untuk van 9 kaki tahun ini adalah sebanyak RM2.70. Small lori 10 feet, 10 kaki, rate yang Lalamove bagi adalah RM95. Jadi untuk lori 10 kaki, kita akan dapat RM2.50 untuk setiap 1 kilometer. Seterusnya kita kirakan pula untuk lori. Untuk small lori 10 kaki, Lalamove bagi dengan harga RM129.30. Jadi, 1 kilometer bersamaan dengan RM3.50. Seterusnya untuk small lori 10 kaki, Lalamove bagi dengan harga regular sebanyak RM95.30. Jadi 1 kilometer bagi small lori 10 kaki adalah sebanyak RM2.60 sahaja. Okey, seterusnya, medium lori 14 kaki adalah sebanyak RM117. Okey, bermakna dekat sini 1 kilometer untuk rate lori RM3.20. Seterusnya untuk medium lori 14 kaki. Baik, Lalamove bagi dengan harga RM196.30. Jadi, 1 kilometer bersamaan dengan RM5.30. Next. Jadi, bagi medium lori 14 kaki dan medium open lori 14 kaki, dua-dua ni Lalamove offer dengan harga yang sama, iaitu harga regular sebanyak RM132.70. So, 1 kilometer bagi kedua-dua jenis lori ini adalah sebanyak RM3.60 sahaja. Seterusnya, large lori 17 kaki. Rate yang Lalamove bagi adalah sebanyak RM156.60. Untuk rate lori 17 kaki, 1 kilometer RM4.20. Next, untuk large lori 17 kaki. Baik, Lalamove bagi dengan harga RM210.20. Jadi, 1 kilometer bersamaan dengan RM5.70. Untuk large lori 17 kaki dan juga large open lori 17 kaki, untuk kedua-dua jenis lori ini, Lalamove bagi harga regular sebanyak RM161.20. So, 1 kilometer bagi kedua-dua jenis lori ini adalah sebanyak RM4.40 sahaja. Dan last sekali adalah large lori 20 feet. Rate yang Lalamove bagi adalah sebanyak RM217.60. Bermakna untuk lori 20 kaki akan dapat lebih kurang dalam RM5.90 per lori kilometer. 20 kaki. Okey? Lalamove bagi dengan harga RM313. Jadi, 1 kilometer bersamaan dengan RM8.50. Dan last sekali untuk large lori 20 kaki. Lalamove bagi pada harga 2026 ni sebanyak regular RM208.50. So, 1 kilometer untuk lori large 20 kaki ini adalah sebanyak RM5.60 sahaja. So macam mana guys? Apa pendapat korang dengan harga yang aku dah kira kan untuk tahun 2026 ni? Sebab kebanyakan harga yang kita nampak yang aku buat comparison tadi tu kan, right? Kebanyakan harga semua dah jatuh, semua dah turun. Okay? Dan nanti kan 2027 aku akan kirakan semula berapa rate untuk tahun depan, tahun yang akan datang. Okay, so korang punya pendapat macam mana? Boleh kongsikan dekat bawah ni. Okay, apa pendapat korang tentang harga yang Lalamove offer untuk rakan partner bagi semua jenis kenderaan? Tak kisah korang bawa kenderaan apa sekalipun. Dan aku rasa, aku percaya dekat sini lah. Okay, kebanyakan owner kenderaan, kereta, motor, van, lori dan sebagainya, semuanya tak berpuas hati. Tapi apa kita boleh buat? Okay, sama ada take it or leave it. Betul tak? Okay. So itu juga video aku nak kongsikan kali ni. Harap bermanfaat dan harap membantu. Okay. Dan harap korang boleh nilaikan semula. Alright. Berapa harga yang Lalamove bayar kepada rakan partner dia bagi tahun 2026 ni. Jadi itu juga kepada korang yang belum subscribe channel aku ni guys. Jangan lupa tekan button subscribe dan tekan like dekat bawah ni. Jumpa lagi untuk next video akan datang. Aku Firdaus. Assalamualaikum guys. Bye.